Kita selalu dengar ayat ini, Melayu tuan di tanah air sendiri. Tapi hari ini izinkan saya ajukan satu soalan jujur kepada anda semua. Betulkah orang Melayu masih benar-benar selamat di tanah air sendiri? Hakikat yang perlu dihadam tanpa emosi berlebihan ini, semakin ramai orang Melayu hilang tanah, hilang rumah dan hilang tempat bergantung. Semuanya atas nama pembangunan. Pembangunan yang kononnya membawa kemajuan tetapi meninggalkan luka sosial yang sangat mendalam. Ambil contoh kes Kampung Sungai Baru, sebuah perkampungan Melayu yang terletak di tengah-tengah ibu kota. Penduduk diarahkan keluar selepas projek pembangunan semula diluluskan. Pampasan ditawarkan namun ramai penduduk mempertikaikan nilainya yang tidak setimpal dengan harga pasaran sebenar tanah tersebut. Proses rundingan pula dilaporkan penuh tekanan seolah-olah penduduk tidak diberi ruang membuat pilihan yang adil. Soalannya mudah, pembangunan ini sebenarnya untuk siapa? Di Selangor pula lebih 70 keluarga Melayu di Kampung Batu 11 menerima notis merah untuk mengosongkan kediaman dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Lebih meresahkan lagi, terdapat dakwaan bahawa tiada pampasan disediakan, tiada rumah transit ditawarkan dan tiada sesi libat urus awal sebelum arahan pengosongan dikeluarkan. Ini bukan sekadar isu teknikal pentadbiran tanah, tapi ini adalah isu maruah, kelangsungan hidup dan keadilan sosial itu sendiri. Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap kisah Kampung Kerinci. Kepada mereka yang masih ingat lagi, hari ini dikenali sebagai Bangsa Sot. Dulu ianya adalah perkampungan Melayu. Hari ini ia berubah menjadi kawasan komersial dan kediaman golongan elit. Penduduk asal hampir keseluruhannya terpaksa berpindah dan generasi seterusnya langsung tidak mampu kembali kerana kos sara hidup dan harga hartanah yang melambung tinggi. Maka di sinilah berlakunya penghakisan secara senyap Melayu, bukan sekadar terpinggir tetapi terhalau tanpa kita semua sedari. Situasi yang sama dapat dilihat di Kampung Cubadak Tambahan apabila penduduknya bertahun-tahun hidup dalam ketidaktentuan akibat ancaman pengusiran. Dan di Felda Bukit Jalil juga, tanah yang asalnya diwujudkan demi kesejahteraan peneroka Melayu semakin menyusut. Sedangkan nilai tanah melonjak tinggi berkali-kali ganda. Malangnya, manfaat itu tidak dikembalikan secara adil kepada peneroka ataupun waris mereka. Semua contoh yang saya maklumkan tadi itu adalah satu bentuk pola yang jelas dan konsisten. Tanah Melayu semakin mengecil, orang Melayu semakin terpinggil daripada kawasan strategik. Pembangunan terus berjalan, angka pelaburan terus dibanggakan, tetapi rakyat asal semakin dipinggirkan daripada tanah yang diwarisi turun-temurun. Jika keadaan ini dibiarkan berterusan, orang Melayu bukan lagi tuan di tanah sendiri, sebaliknya hanya menjadi penonton di bumi warisan mereka ini. Persoalan akhirnya bukan lagi tentang pembangunan, persoalannya sekarang ialah siapa yang berani bangkit mempertahankan hak rakyat sebelum semuanya tinggal sejarah.